dia telah berkhianat. Sudah tahu si Genji musuh saya, dia malah berkhianat. Me, sudah dahar me, nak gede me, pang bisa dijual, poinnya me. Itu aku me. Woi buka, coba lihat Khadijah. Aing mau ngobrol sesuatu yang penting. Iya Diana. Khadijah, Khadijah. cik Aing ke Khadijah. Kan boga bisnis yang lain. Enggak segera Khadijah. Lalu bacongol. Ini kau. Ini, ikut saya. Maksud kamu apa berkhianat? Berkhianat si Genji. Dia itu murid saya. Murid siapa? Murid saya. Murid saya. Iya. Dia itu musuh saya. Saya tidak tahu itu musuh kau. Makanya dia berguru kepada saya. Gurunya siapa? Saya. Bukan saya, kau yang gurunya. Iya Kau telah saya. berkhianat. Iya saya. Apa-apaan kau? Terus kamu mau ngapain? Mau duel sama saya? Ingat kau telah berkhianat. Kau berani-beraninya Sini kau duel sama gua. tonjok gua. Anjing kau. Kau telah merobek baju saya. Ini belinya udah dipalas kah? Oh, mampun om. Ampun. Anjing yang ditonjok di kuaing. Ampun. Yang ditonjok di. Ampun. Hah? Ampun. Yang ditonjok di. Mual. Hayang. Ampun. Dia makanya dia ulah berkhianat dia. Dia makanya dia ulah ngalalorakin aing dia. Dia berteman dengan si Genji segala non. Ulah licikan kayak dia mah pakai kayu. Naon nyeri butuh aing pakai kayu mah. Dia. Aing make ieu ge. Teu bisa ngadeuleuh, makana aing make ieu. Dia. Woi, ulah licikan ge. Ulah licikan. Woi, aing apa ulah suku aing ge ulah cara itu dia licikan. Wih, benar kayak suku ge. Dia mah gelutan lagi suku. aing menang pokoknya mah. Jingan. Kira adan. Balik. Salat. Sejak kali itu sholat dia ke Adam mau dia gombek. Awas, musuhan gua yang dia jadi suku. Ya berkhianat si Genji. Terus si Genji musuh aing goblok.